Amalan sebelum tidur. 4 amalan sebelum tidur. Satu, apa dia? Suratul Ikhlas. Baca 3 kali. Nabi kata orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali menyamai seperti mana ia mengkhatam Al-Quran. Tuan-tuan, tidur dalam kita telah khatam Al-Quran. Hebat tuan-tuan. Kita nak khatam Al-Quran tiap-tiap hari tak boleh, tapi boleh pahala khatam, cukuplah. Tiap-tiap malam kita beroleh pahala mengkhatam Al-Quran. Kedua, minta ampun dengan Allah untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk sekalian umat Islam. Istighfar dia macam ni bunyi dia tuan-tuan. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita dah baca istighfar, kita lena tuan-tuan. Kita tidur di dalam keadaan kasih sayang Allah. Yang ketiga, selawatkan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali, cukuplah. Apa janji dia? Orang yang membaca selawat pada Nabi sekali, maka beroleh rahmat 10 kali. Kita lena tuan-tuan dalam rahmat Allah. Yang keempat, tasbih. Tasbih ni tuan-tuan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali ya? Maka insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita beramal insya-Allah. Mula malam ni azab.